Ini proses hujan R&D, jemur hujan panas second hand Singapore. Ini semi TPK harga 13,000. Ini European. Tengok, ini dah lama. Tapi kalau dia tak berubah, meja dia letak setengah. Okey, yang terbaru hujan R&D apa? Tengok depan tu. Sofa yang metal terbaru 2024. Bos, kenapa perlunya R&D ni? Sebagai peniaga jati, kita kena jelas tentang kualiti. Dan anda kata kita cuma pakai dalam rumah, berapa lama kita perlu tahu barang tu kualitinya sampai bila? Tu pendapat Bos Ijal lah. Macam buai rastik ni semua boleh R&D. Ni nampak. Ni sofa baru. Ya betul, macam 2020. Dulu Bos Ijan digelar apa benda lah, jemur hujan panas barang ni. Itu not for sale, itu untuk R&D sahaja. Kita tengok material tu kalau panas berapa lama dia tahan. So adalah cara kajian yang Bos Ijan buat. Ni kontena sampai lagi satu. Alamak, tu kontena pun lagi satu acik-acik. Alhamdulillah, rezeki Allah, hujan. Wosh, banyak benda yang Bos Ijan nak tunjukkan ke acik-acik sebenarnya. Salah satu dekat sini jelas geng untuk kualiti barang. Sebab apa jenis kayu jati dari mana Bos Ijan ada, Sulawesi ke, Japara ke, apa segala. So this is gudang Bos Ijan, tempat acik borong jati. Oh yeah.